Emas palsu jenama antarabangsa. Bukan jenama emas yang palsu, tapi penipu yang keluarkan emas palsu ni mempergunakan jenama yang berreputasi antarabangsa seperti Pesmin untuk memperdaya orang ramai. Sekali nampak memang macam emas tulen. Kalau cungkil emas keluarkan daripada sarung plastik tu nanti, takut tak cantik dan jatuh harga. Kalau kita ambil mudah dan percaya sahaja pada jenama Pesmin tu, memang lebuhlah duit kita. Orang awam tak ada alat nak test ketulunan emas. Lebih-lebih lagi alat yang dapat kesan ketulunan tanpa perlu potong sarung plastik. Alat yang digunakan untuk test ketulunan kaedah X-ray ni mampu menilai dengan tepat komposisi logam tanpa perlu potong sil sarung plastik emas tersebut. Elak beli dari tangan individu. Bila mentor saya tanya mereka, staf Sirim, katanya alat ini berharga lebih RM100,000. Alat ini terlalu mahal untuk peniaga dan institusi Ar-Rahnu gunakan, apatah lagi kita sebagai pembeli emas individu. Jadi, untuk elak terbeli emas palsu, mentor saya selalu nasihatkan orang ramai supaya beli terus dari syarikat yang punya reputasi yang baik seperti Public Gold, bukan dari tangan penjual individu. Hati-hatilah, nak lebih selamat belilah daripada Public Gold. Dijamin trusted sejak 17 tahun beroperasi dan 2 juta rangkaian pelanggan. Klik link di bio saya atau DM hubungi saya terus untuk saya bantu anda simpan emas. Tengok tutorial pin video di profil saya.